Dilahirkan pada 6 Januari 1969 di Kuala Kangsar, Perak, Nur Hasimah binti Muhammad Husin merupakan anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Beliau dibesarkan dengan nilai-nilai ketekunan oleh pasangan ayahanda tercinta Encik Muhammad Husin bin Muhammad Yid, seorang yang gigih bekerja kampung, dan bonda Puan Selamah binti Abdul Hattab merupakan suri rumah yang menjadi tiang seri keluarga. Jadi semua keluarga saya tu ditanggung oleh bapa lah yang bekerja kampung, bekerja keras untuk anak-anak beliau. Tapi kami hidup bahagia, aman damai sehinggalah saya berumur 15 tahun. Jadi memang rasa tekanan lah sangat sebab bapa saya meninggal ketika itu, ketika saya berumur 15 tahun, manakala adik-beradik ada 6 lagi yang bersekolah. Tidak ada pendapatan waktu itu. Jadi mak lah yang aja bekerja kampung, menuri getah untuk menyara kami adik-beradik seramai 7 orang itu. Ibu saya pernah bercakap, dia tak ada harta yang banyak, dia hanya ada harta ilmu pelajaran saja. Kalau nak belajar sampai mana pun, ibu akan tanggung, ibu akan cari duit. Masa tu ayah saya dah tak ada, jadi untuk menyara keluarga oleh kerana satu orang je yang bekerja, jadi abang saya dia tak sempat nak ambil STPM sebab dia sanggup bekerja untuk menyekolahkan adik-beradik. Sebab saya 5 beradik masa tu, alhamdulillah semua kami 5 beradik tu semua berjaya masuk ke universiti lah sebab dengan bantuan abang tu kan. Jadi memang kami hargai sangat-sangat apa yang abang buat pada kami 5 beradik lah. Latar belakang yang sederhana ini menjadi tunjang kepada moto hidup beliau yang sentiasa dipegang teguh. Setiap yang berusaha pasti berjaya. 21 Oktober 1970 di Hospital Besar Kuala Lumpur, lahirnya seorang anak yang diberi nama Nazariah binti Abdul Aziz. Anak kepada Abdul Aziz bin Osman yang berkhidmat di Telekom dan Fatimah binti Jumil, seorang suri rumah sepenuh masa. Membesar bersama 5 orang adik-beradik, kehidupan awalnya sederhana namun penuh nilai kesabaran dan kekuatan. Saya ada 6 orang adik-beradik, 3 lelaki, 3 perempuan. Abang saya telah meninggal dunia ketika umur 7 bulan dan seorang lagi abang meninggal ketika umur 24 tahun. Jadi yang tinggal sekarang ni abang seorang, ada seorang kakak, seorang adik dan saya. Sejak kecil, beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang peguam. Namun, perjalanan hidup telah memilih beliau untuk menjadi sesuatu yang lebih besar maknanya, seorang pendidik. Hobinya ringkas, berisuah untuk kesihatan, makanan kegemarannya, masakan Minang, dan motonya dalam hidup, tenang bukan bererti lemah. Asas pendidikan beliau bermula di SK Datin Khadijah pada tahun 1976 hingga 1982 sebelum meneruskan pengajian di SMK Raja Perempuan Kelsum sehingga tahun 1987 dan menamatkan tingkatan 6 pada tahun 1989. Sebelum melangkah ke dunia perguruan, Cikgu Nur Hasimah terlebih dahulu melengkapkan diri dengan kemahiran teknikal yang mantap di IKM dalam kursus elektrik dan elektronik antara tahun 1990 hingga 1992. Niat suci untuk mendidik membawa beliau merantau jauh ke bumi Kenyalang bagi mengikuti latihan perguruan di Maktab Perguruan Sains Bintulu, Sarawak dalam kursus sains dari tahun 1993 hingga 1996. Peralihan daripada bidang elektrikal kepada pedagogi sains ini membuktikan kualiti versatiliti beliau, di mana kepakaran teknikal
diadun bersama ilmu sains untuk membentuk identiti pendidik yang kompeten. Perjalanan pendidikan bermula pada tahun 1977 di Sekolah Kebangsaan Gombak II sehingga tahun 1982. Kemudian diteruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia dari tahun 1983 hingga 1987. Langkah seterusnya membawa beliau ke Maktab Perguruan Seri Kota, Kuala Lumpur dari tahun 1994 hingga 1996. Dan demi menambah ilmu serta memantapkan profesionalisme, beliau menyambung pengajian di IPG Kampus Bahasa Melayu dari tahun 2012 hingga 2016. Ilmu sentiasa menjadi teman setia sepanjang perjalanan hidupnya. Di sebalik profil profesional yang tinggi, beliau merupakan seorang isteri dan ibu yang dedikasi. Cikgu Nur Hasima membina Mahligai Bahagia bersama pasangan pilihannya, Cikgu Ahmad Zubairi bin Nazar. Saya berkahwin pada 31 hari bulan 5 1999 dan dikurniakan 2 orang cahaya mata sepasang. Anak saya yang perempuan telah pun bekerja sebagai eksekutif R&D di Kairos di Segambut. Manakala yang lelaki masih lagi belajar di UTM dalam bidang elektrik dan elektronik untuk meneruskan cita-cita saya yang terbekalai tempoh hari. Saya hanya setakat bekerja sebagai juru teknik di Pulau Pinang. Di sebalik ketenangan dan dedikasi seorang guru, ada kisah cinta yang menjadi tunjang kekuatannya. Bermula di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, terciptalah sebuah perkenalan yang akhirnya membawa 2 hati ke arah satu ikatan yang sah. Saya kenal suami saya ketika saya bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Setiap petang waktu nak balik tu, agak je nampak saya kot hari-hari balik sama, tunggu bas kan. Mungkinlah kot masa tu cinta berputik kot masa tu. Ketika tu umur saya dalam 21 tahun sebelum masuk Maktab. Saya berkahwin pada 28 Mac 1993. Ketika tu saya masih berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Saya ada 5 orang anak. 4 lelaki, seorang saja perempuan. Anak perempuan saya anak yang ketiga. Dan sekarang saya dah ada 3 orang cucu, 2 perempuan dan seorang lelaki. Dan daripada 5 tu anak saya dah kahwin 3 orang lah. Selama hampir 3 dekad, Cikgu Nur Hasima telah mencurahkan bakti di 3 buah sekolah. Bermula di SK Rawang 1996 hingga 2010. Kemudian di SK Bandar Baru Rawang 2011 hinggalah 2019 dan akhirnya di SK Sungai Choh pada tahun 2019 hingga kini. Ketekalan beliau dalam menjalankan amanah terbukti melalui penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2001 dan 2011.
1 Januari 1997 bermulalah secara rasmi perjalanan beliau sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Taman Melawati sehingga tahun 2000. Okay, masa di SK Taman Melawati, sangat seronok di sana sebab saya mengajar anak-anak artis kat sana. Dan satu, saya pernah mengajar adik kepada Permaisuri Selangor pada tu, iaitu Permaisuri Aisyah kan. Saya mengajar adik dia, semasa tu umur dia 10 tahun, darjah 4. Kemudian, beliau berpindah ke Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru pada tahun 2000 dan Sekolah Kebangsaan Batangkali dari tahun 2000 hingga 2001. Kemudian berpindah ke Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Batangkali dari tahun 2002 hingga 2020. Paling lama saya mengajar di SK Bandar Baru Batangkali dari tahun 2002 hingga tahun 2020. 18 tahun lah saya di sana. Saya mula mengajar murid tahun 1 dan pada ketika itu merupakan rintis kepada program PPSMI, mana saya mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Setelah beberapa tahun mengajar tahun 1, saya ditukarkan ke bahagian pagi, sesi pagi. Pada ketika itu mula mengajar murid darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Saya pernah bertugas sebagai penyelaras tahun 6, setiausaha kurikulum, ketua panitia Bahasa Melayu, dan saya juga merupakan seorang pemeriksa kertas UPSR Bahasa Melayu Penulisan selama hampir 10 tahun lah. Akhirnya di Sekolah Kebangsaan Sungai Chow pada tahun 2021 hingga kini. Beliau menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2006 dan 2018. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nur Hasimah binti Mat Husin dan Cikgu Nazariah binti Abdul Aziz. Mudah-mudahan dengan persaraan ini dapat memberikan kebahagiaan, kerehatan dan dapat lebih menumpukan masa untuk beramal ibadah. Saya juga mengambil kesempatan ini bagi pihak guru-guru dan sahabat-sahabat di SK Sungai Chow ingin memohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan diri. Sekiranya ada tutur kata yang kurang cermat, sekiranya ada perkelakuan dan tingkah laku yang kurang sopan, kami ingin memohon ampun dan maaf daripada Cikgu Nur Hasimah dan juga Cikgu Nazariah. Doa kami semoga Cikgu Nazariah dan Cikgu Nur Hasimah dapat meneruskan kehidupan hari-hari dengan penuh kegembiraan di samping keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu Nur Hasimah dan Cikgu Nazariah. Kami sayang cikgu berdua. Kepada Cikgu Nur Hasimah dan Cikgu Nazariah, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga cikgu berdua akan gembira menjadi seorang YB kelak. Selamat bersara Cikgu Shima dan Cikgu Nazar. Kepada Cikgu Shima dan juga Cikgu Nazar, saya nak mengucapkan selamat bersara. Semoga ceria selalu dan semoga sihat di samping keluarga tercinta, mudah-mudahan insya-Allah. Selamat bersara kepada Kak Shima dan Kak Nazar. Semoga diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan jangan lupa kami di sini. Okey, bye. Semoga Kak Shima dan Kak Nazar ceria selalu dan diberi kesihatan yang berpanjangan. Selamat bersara. Selamat bersara Kak Shima dan Kak Nazar. Semoga berbahagia selalu. Jangan lupakan kami. Untuk Kak Nazar, Kak Shima, terima kasih untuk segala kenangan. Jasa-jasa sembahyang berada di sekolah ni. Untuk Kak Nazar dan Kak Shima, semoga sihat selalu, sejahtera selalu. Terima kasih untuk semuanya dan sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah Ta'ala. Selamat bersara. Selamat bersara Kak Shima, Kak Nazar. Bye. Untuk Kak Shima dan Kak Nazar, selamat bersara. Bye. Selamat bersara Kak Shima dan Kak Nazar.
Selamat bersara Cikgu Naza. Mikaela sayang Cikgu Naza. Bye. Selamat bersara Cikgu Iman dan Cikgu Naza. Pada tarikh 1 Mac 2026, berakhirlah sebuah kembara rasmi dua orang pendidik yang berjiwa besar. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nur Hasimah binti Muhammad Hussein dan Cikgu Nazariah binti Abdul Aziz. Terima kasih atas segala pengorbanan, tunjuk ajar dan kasih sayang yang telah dicurahkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kesihatan yang berpanjangan, ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tersayang. Tampak dari Tanjung Agas, menggamit rindu datang kemari. Rinduan kami tetap berbekas, kenangan bersama memahat memori. Dua insan, satu legasi, bakti dijunjung, jasa disanjung. Terima kasih Cikgu.